Sekarang, Cikgu Azila akan menerangkan tentang panduan navigasi. Bagaimana adik-adik ingin menggunakan laman web ini. Baik, yang pertama, adik-adik perlu scroll ke bawah dan teroka semua bahan yang disediakan pada setiap halaman. Yang kedua, pada penghujung setiap halaman, klik butang untuk beralih ke bahagian seterusnya. Adik-adik boleh menekan sama ada halaman seterusnya atau halaman sebelum. Baik, yang ketiga, ingat untuk membaca kandungan, menonton video, mendengar klip audio, mengambil nota, menjawab kuis dan melengkapkan penilaian. Dan langkah yang keempat, adik-adik perlu ulangi langkah yang pertama dan yang kedua sehinggalah adik-adik sampai ke penghujung laman web. Adik-adik faham ya?